Tazkirah 017, Lailatul Qadar, Malam Pengampunan dan Doa Mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada satu malam di mana setiap doa yang kita panjatkan pasti dimakbulkan? Rasulullah bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam ini adalah malam pengampunan dan peluang untuk memohon apa sahaja kepada Allah. Adakah kita mahu menghadap Allah dengan dosa yang telah diampunkan sepenuhnya? Lailatul Qadar adalah peluang terbaik untuk bertaubat dan memohon hajat kita. Perbanyakkan doa, terutama doa yang diajar oleh Rasulullah, yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Bangun beribadah walaupun hanya 1 jam sebelum subuh. Beristighfar dan berdoa dengan penuh pengharapan. Ramadan Karim. Wassalamualaikum.